Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Maliki, calon N22 nombor 2 Pahit Raja. Ada orang kata saya orang luar. Ada juga yang kata Dr. Maliki hanya datang kerana pilihan raya ini. Jadi kepada semua, berilah kepada saya satu peluang untuk membuktikan bahawa saya adalah anak kampung ini yang tinggal dalam persekitaran seperti ini, yang datang untuk membuat perubahan. Dan perubahan yang ingin saya bawakan ini adalah perubahan yang berteraskan 3M. 3M yang ingin saya bawakan ialah mesra, mudah dan mapan. Ini adalah satu cara bagaimana nak memastikan saya boleh menyampaikan apa jua pandangan saya kepada rakyat dan rakyat boleh menyampaikan aduan dengan mudah, selesa, tanpa sebarang halangan, tanpa sebarang birokrasi. Ini adalah cukup penting kerana rakyat Pahit Raja tidak boleh hanya menggunakan saluran-saluran yang mungkin bersifat protokol. Orang kampung tak perlu banyak-banyak protokol. Saya okey saja. Saya boleh dengar pandangan di warung-warung, dengar selepas solat di masjid dan saya juga boleh mendengar pandangan anak-anak di sekolah ataupun mahasiswa. Ini adalah janji saya kerana apa juga yang berlaku di kampung kita, kita kena hadapi secara bersama-sama dan apa yang ingin kita laksanakan pembangunannya mesti memenuhi kehendak rakyat. Bukan semata-mata kerana saya wakil rakyat atau kerana saya adalah orang yang mempunyai kuasa.